Genius yang macam saya ni pun masalah anugerah milenium memang susah betul lah. Kalau saya selesaikan yang ni, saya boleh guna duit hadiahnya untuk dana kajian storage. Latihan pertempuran dah pun sedia. Kami dah bersedia. Okey. Mari, kita mulakannya. Latihan hari ini adalah untuk uji seberapa cekap awak boleh menupaskan seekor raksasa. Battery Scavenger dan Windom bukannya jenis tanpa had. Cuba ingat perkara tu sambil awak bertarung, ya? Okey. Mari teruskan. Sedia, mula! Ambil ni! Aduh! Bentuk hidup mekanikal tidak dikenal pasti, menghampiri dengan pantas. Ambil ni! Aduh! Sakitlah. Cik Yoko, kejayaan sekelip mata. Sekarang saya dah jadi marah. Kuasa bateri Scavenger dah menyusut. Masa aktif tinggal 2 minit aja. Mereka berdua ni nampak macam main-main pula. Laporan analisis bentuk hidup mekanikal yang tidak diketahui. Gilvalis. Saya ialah Gilvalis. Demi membina keamanan sejati di alam semesta, saya akan hapuskan kesemua kehidupan bijak yang tak diperlukan. Crescent Final G! Ia dah kembali. Bentuk hidup mekanikal tidak dikenal pasti, menghampiri dengan pantas. Semua orang lari! Keluar dari sana cepat! Besarnya! Tanda haba tinggi daripada bentuk hidup mekanikal. Tak guna. Haruki, bergerak cepat!
awak akan terima balasannya. Roket penumbuk teras besi. Tembak! Saya tak boleh mengawalnya. Apa dah jadi ni? Ia boleh ambil alih kawalan Scavenger? Bentuk hidup tidak dikenal pasti sedang menghampiri dengan pantas. Bagi saya bertenang sekejap. Itu kan... Ultraman? Apa dah jadi ni? Satu makhluk asing dalam bentuk manusia. Get over now, get over pain, get over mine. Jangan bercita. Pemotong galaksi! Libasan plasma! Wah, hebatnya. Phoenix, pemusnah! Nanti! Wah. Oh. Nampaknya Devil Splinter masih belum memadai. Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra Heroes and Kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Pega. Pega. Dah agak dah tak ada jawab balas. Dan saya kena carinya dengan cepat. Lama tak jumpa. Awak jagalah. Apa yang awak buat kat bumi? Awak pun ada Zack Riser juga, ya? Bagi pada saya balik. Chuck, benda ni bertanggungjawab membangkitkan Guild Valley. Ya. Dibangkitkan semula oleh Devil Splinter. Sekali lagi Guild Valley cuba nak hapuskan makhluk-makhluk yang dapat merasa. Jujur, untuk orang atasan kecerdasan buatan, dia memang tak pernah serik. Menghentikan kekacauan Devil Splinter adalah tanggungjawab saya.
Mari kita tamatkannya. Takkanlah. Vega! Rico, Hikari ada berikan benda ni. Berdiam diri aja takkan? Bawa kita ke mana-mana? Saya dan Pega dah terpisah masa mengejar Gilvalis. Kemudian, awak terjumpa dan disatukan dengan saya. Selagi tak hapuskan terasnya, ia akan terus tumbuh dan bangkit semula. Persenjataan storage kami tak akan mencukupi. Persenjataan storage? Saya, dari pasukan robot pertahanan bumi ini, sayalah kapten kepada pasukan storage. Cuba awak tengok. Macam mana awak boleh jadi kapten pula? Kalau saya cakap nak lindungi keamanan, awak percaya ke? Kita terima laporan pasal kecurian silikon monokristal. Itulah benda yang keluar dari robot tu. Kenapa dia perlukan benda tu ya? Raksasa tu tak nampak macam sebuah robot yang berkelas seperti kecerdasan dan buatan berprestasi tinggi. Mungkin benda bulat tu ialah teras kepada tubuh badannya dan litar tekaminnya pun dah rosak teruk, memaksa diri untuk betulkan kerosakan. Okey. Bukankah litar tekaminnya guna bahan yang diperbuat dari silikon? Bingo! Sebab itulah dia memburu bahan dari silikon. Jadi, kalau kita tunggu di tempat yang ada silikon, kita... Cara tu nanti akan mendatangkan cedera pada orang ramai. Ia mencari di internet tempat yang terdapat silikon. Sebab itulah saya akan buat perangkap maklumat palsu di internet untuk mengumpannya keluar. Genius tak saya? Okey. Kalau dapat kalahkannya, itu akan pulihkan image storage. Malah dana pun nanti mereka akan gandakannya. Baiklah. Mulakan operasi Hela Kecerdasan Buatan dan musnahkan! Mara Storage! Baiklah. Panjang betul nama operasinya. Saya dah berjaya umpannya. Tu dia datang. Haruki, tewaskannya. Okey. Hah? Siapa tu? Takkanlah saya nak berdiam diri aja. Ambil ni! Ambil ni! Nanti! Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman G Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! Yoko, ia ke arah awak. Dapat pun awak. Awak tak boleh lari lagi lah. Ia masih belum sempurna lagi. Kita masih ada peluang. Diterima. Tolong berhenti kat situ. Itu kan... Berdiam diri aja. Takkan bawa kita ke mana-mana. Z-Riser saya. Kita bercakap kemudian. Berdiam diri takkan. Bawa kita ke mana-mana.
Hey! Riku, access granted. Hidupkan, satukan, tingkatkan. Ultraman Ginga. Ultraman X. Ultraman Off. Ginga. X. Orb. Hah? Hah? Bersatu, cahaya bintang. Ultraman G. Galaxy Rising. Haruki, access granted. Bela diri angkasa. Teknik bertarung pusaka. Guru Zero. Guru Seven. Guru Leo. 0, 7, Leo. Okay! Aku seru supaya kau laungkan namaku, Ultraman Zack. Ultraman Zack! Ultraman Z. Alpha Edge. Senior Jig. Apa yang awak buat kat sini, Zack? Awak berdua kenal ke? Ultra Budiman ialah anak murid Guru Zero. Dia juga senior saya yang Ultra mengagumkan. Saya tak pernah jadi anak murid Zero. Jit lah yang dah mengalahkan Belial dan meraih kemasyhuran di seluruh Nebula M78. Dan dia juga yang sudah... Sudahlah tu. Mari cepat. Oh, okey. Encik Zack. Membara dalam semar api. Bangkitlah kuasa keberanian. Ultraman Ace. Talo. Ultraman Zack! Ultraman Z. Beta Smash. Zack, awak tak apa-apa. Teruskan. Baik. Libasan sabit beta. Ambil tu. Awak membantu Ultraman dengan menciptakan virus. Bukanlah virus sangat pun. Lebih kepada kerja rumah je. Kerja rumah. Masalah anugerah milenium, kecerdasan dan buatan sepatutnya boleh selesaikan ni. Pada masa tu, serangannya, pertahanannya dan juga fungsi-fungsi lain yang ada telah pun dikurangkan. Kita boleh tembak terus program ni ke dalamnya. Ia akan membantu Ultraman tu nanti. Dia boleh bantu Encik Zack. Serahkan pada saya. Encik Zack, sekarang peluang awak. Berikan yang terbaik.
Awak dengar kan? Saya dah jadi Ultra Berkobar. Mari teruskan. Senior Jit. Ya. Ginga. X. Orb. Galaxy Burst. Torehan Api Zack! Nama saya ialah Riko Asakura. Selamat berkenalan. Okey, nama saya pula Haruki Natsukawa. Atas sebab tertentu, saya bantu Zack mempertahankan bumi. Awak pun tengah buru Devil Splinter juga ke? Ya, lebih kurang macam itulah. Sebenarnya Devil Splinter tu apa bendanya, ya? Nanti, Zack tak ada bagi tahu awak ke? Apabila pembelot planet cahaya, iaitu Ultraman Belial, membuat amukan di seluruh alam semesta. Pancaran Strium! Ada serpihan yang jatuh. Bukan. Lebih kepada sel-sel tubuhnya. Ultraman Belial? Saya ada sesuatu nak diuruskan dengan dia. Senioriku memang hebat. Saya akan berikan bantuan. Terima kasih. Dengar-dengar Zero sekarang ni dia ada dengan Zack, betul ke? Maksud awak dengan Guru Zack ke? Gelora badai ni dah melebihi lohong hitam. Kareta. Lebih kepada sel-sel tubuhnya. 僕が伝えてゆく未来まで一筋の光をつなぐよ何が正しいか背合わせの鏡は本当の姿を隠すよ守るものが今抱きしめた腕からこぼれないように戦うのさ何を背負い歩いて涙を流すの僕らが選ぶものは儚くて時の流れに生きた同じ鼓動は重なり合う時輝くよUltra Navy dari Haruki K. Hari ini kami akan tunjukkan ini. Ginga. Ultraman Ginga. Serangan berbezanya membuat kristal yang ada di badannya bersinar-sinar dengan pelbagai warna. Yang seterusnya pula, Belial.
Ultraman Belial. Dia ialah Ultraman pengkhianat yang mana serpihannya menyebabkan huru-hara di seluruh alam semesta. Teruskan menonton episod seterusnya. Sinejit dah kena culik. Ada seseorang yang dah menggunakan dia untuk mencipta sesuatu yang sangat dahsyat. Setelah bebannya kami tanggung, akhirnya guru saya telah memunculkan diri. Seterusnya, dalam Ultraman Z, pingat keagungan. Ia ultra mengagumkan. Omega.チャンネル登録秘伝の神業。ここを押すと光の速度で更新情報をお届けします。